Kenapa ramai di kalangan penyokong ataupun kepimpinan DAP begitu keras mengkritik kenyataan ataupun ucapan Sanusi Mano berhubung ungkapan istilah Tanah Melayu? Jadi saya nak huraikan sedikit. Saya rasa benda ni penting. Dari segi kritikan tu saya rasa kita terbuka dengan apa-apa kritikan, tapi hari ini saya nak melihat sendiri ke dalam kritikan tu sendiri. Nampak gaya kritikan ni lebih kepada ungkapan kata Tanah Melayu. Seolah-olah yang menjadi trigger kepada kritikan tu apabila Sanusi menyebut Tanah Melayu, istilah tu. Itu yang saya rasa jadi trigger. Tapi kalau kita ingat balik, isu macam Tanah Melayu ni adalah satu konsep ataupun ada satu sejarah yang saya rasa mereka yang pergi sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, belajar sejarah, tidak rasa janggal, tidak rasa jauh, tidak rasa pelik dengan istilah Tanah Melayu. Tidak ada isu. Tetapi kenapa bila diungkap pada hari ini oleh Sanusi, dia trigger kemarahan, kritikan yang bermacam-macam kepada Sanusi, seolah-olah Sanusi itu perkauman. Jadi persoalan yang saya nak bawakan ni ialah, adakah istilah Tanah Melayu itu menjadi satu masalah kepada mereka yang mengkritik? Adakah kerana ada nama Tanah Melayu, mereka menyifatkan sebagai sejarah ini bukan sebahagian daripada mereka dan mereka meletakkan Tanah Melayu sebagai milik orang Melayu saja, yang mana mereka tak nak subscribe? Dan kalau kita tengok dalam konteks pada hari ini, mereka lebih suka mengassociatekan diri mereka dengan Malaysia, seolah-olah Malaysia itu sejak dahulu kala lagi Malaysia, dia tidak ada kaitan, tidak ada latar sejarah. Mereka rasa Malaysia ni tidak ada perkataan atau istilah Tanah Melayu, maka mereka boleh bersama, boleh menerima dan subscribe kepada naratif itu. Tetapi bila kita refer balik pada sejarah yang ada perkataan istilah Tanah Melayu, maka mereka menolaknya. Dan jika inilah kritikan ataupun motivasi pada kritikan mereka itu, persoalannya adakah mereka ini Malayfobia? Kalau dia nak katakan, okey, Tanah Melayu ni sudah tak ada lagi, yang ada sekarang ni Persekutuan Malaysia, adakah dia maksudkan bahawa Persekutuan Malaysia ni adalah permulaan sejarah Malaysia? Mustahil, kerana kita tahu terbentuknya Persekutuan Malaysia ini latar sejarahnya Semenanjung Tanah Melayu. Tanah Melayu, malah penjajah British pun memang merekodkan kawasan Semenanjung Tanah Melayu ni sebagai Tanah Melayu. Jadi kenapa kita nak putuskan sejarah ini? Adakah dengan memutuskan sejarah ini maka barulah kita boleh hidup harmoni? Tak betul. Ini pemikiran Malayfobia yang merasakan diri mereka bukan sebahagian daripada sejarah. Sedangkan dalam konteks sejarah Tanah Melayu tu berlaku, migrasi tu berlaku sejak zaman Melaka lagi, di mana laluan kita ni sebagai laluan rempah. Kalau di utara tu dipanggil sebagai laluan sutera. Jadi laluan rempah ni memang dah ada komunikasi, dah ada hubungan, dah ada migrasi di tanah Timur Tengah, India, daripada China. Memang dah berlaku pertembungan, sudah berlaku pergaulan. Jadi sebenarnya mereka yang mengkritik ni sepatutnya melihat Semenanjung Tanah Melayu atau konsep Tanah Melayu itu sebahagian daripada mereka dan tidak perlu mengatakan itu perkauman. Itu pada pandangan saya lah. Tak tahu bagaimana pandangan kawan-kawan.